Ada satu budak ni, dia datang daripada spesies yang pra-manusia, yang mana saintis dapat tahu punca kematian dia yang sangat menggerikan. Tapi perkataan pra-manusia tu kurang tepat sebab dia berada dekat kumpulan yang lain daripada kumpulan genus Homo, iaitu genus yang mencirikan kita manusia lah, kita Homo sapiens. Tapi anak ni berada dalam satu spesies yang dipanggil sebagai Australopithecus africanus. Bila saintis jumpa tengkorak purba dia, saintis letak dalam kumpulan Australopithecus africanus ni dan menamakan dia sebagai anak Tong ataupun Tong Child. Dijumpai pada tahun 1924 oleh pakar paleontologi yang terkenal iaitu Raymond Dart. Raymond Dart memang orang yang popular dalam pengkajian evolusi manusia. Bila saintis tengok gigi dia tu, tumbesaran gigi menunjukkan dia berusia kira-kira 3 hingga 4 tahun sahaja selepas kematian dia. Dan kematian dia tu mula-mula jadi misteri. Tapi berdekat-dekat kemudian pada tahun 2006, seorang lagi paleontologi iaitu Lee Berger, dia buat satu dapatan yang merungkaikan misteri tersebut, menyelesaikan apa yang menyebabkan kematian dia, iaitu daripada pemangsa dekat atas burung helang. Mereka ada nampak satu lubang dekat bawah soket mata tengkorak tu. Tengkorak dia ada soket dia kan. Lepas tu kat bawah tu dia ada dua lubang yang macam pelik. Yang jenis saintis Lee Berger ni, dia tengok kaedah pemburuan burung-burung helang bermahkota ataupun crown eagle, di mana mereka bila nak tangkap mangsa macam monyet dan sebagainya, mereka akan terbang daripada langit dan menjunam tangkap monyet ni menggunakan kuku mereka yang panjang tu ataupun talon. So bila saintis padankan kuku pada burung helang dengan lubang pada soket mata tengkorak tongcal ni, dia agak sepadan, menunjukkan bahawa hipotesis ni boleh diterima pakai. Dan kemudian ada retakan spesifik dekat tengkorak dia, menunjukkan yang tengkorak anak kecil ni pernah dicengkam daripada atas. Dia bukan datang daripada bawah macam harimau dan sebagainya. Jadi kita tahu dia datang dari langit daripada burung pemangsa tadilah. Spesies yang terkait rapat dengan spesies manusia kita ni dahulu hidup dekat savana Afrika, mungkin duduk dekat atas pokok, masih berada dalam ancaman yang hebat daripada pemangsa-pemangsa. Tak kiralah pemangsa tu datang daripada bawah macam harimau ataupun daripada langit macam burung helang ini. Tongcal cerita yang menarik sebab dia merupakan salah satu spesies hominid yang ada dekat dunia kita sebelum kewujudan dan juga evolusi manusia. Dan cakap pasal evolusi manusia, korang boleh dapatkan buku ni lah, Manusia Sebelum Adam. Buku pertama yang saya tulis dan menceritakan pasal proses evolusi dan juga cerita sikit pasal salah satu spesies dalam genus Australopithecus ini, iaitu Australopithecus afarensis. Salah satu individu dalam spesies ini digelar sebagai Lucy yang berjalan dengan dua kaki. Dia antara hominid yang paling awal berjalan dengan dua kaki sebelum evolusi manusia sekalipun. Jadi korang boleh dapatkan buku ni dekat beg kuning, Manusia Sebelum Adam.